Di Snow Valley, kami tinggal dekat Hongbo Inn ni. Harga kami dapat lebih kurang RM200 untuk 2 malam. Bilik untuk 4 orang dan memang selesalah untuk kawasan kampung ni. Bila korang dah ambil bilik ni, korang akan dapat nombor kontak owner dan boleh berhubung melalui WeChat. Dan dari situ, dia akan arrangekan sama ada korang nak datang dengan bas ataupun nak naik private car daripada Harbin ke Snow Valley ni. Sebab jarak dari Harbin ke Snow Valley ni lebih kurang 4 jam. Waktu ni sebenarnya baru pukul 5.30 petang tau. Tapi dekat Harbin pukul 4 petang dah masuk maghrib sebenarnya, sebab tu korang nampak gelap. So malam tu aku ajak wife dan anak-anak jalan kaki daripada Hongbo Inn ni, kita jalan-jalan kat kawasan kampung ni lah. So ada satu kedai yang jual makanan macam ni, tapi macam biasa setiap benda kita kena check dia punya ingredient dan halal dia. Jadi penggunaan internet dan ChatGPT juga main peranan untuk translation dekat setiap ingredient makanan. Kalau penggunaan internet di sepanjang dekat China ni, korang boleh dapatkan eSIM daripada beg orange sahaja. Mudah kan? Dan internet pun kuat. Aku akan sambung episod seterusnya, dan kalau korang nak plan trip yang penuh, klik je link di bio aku.